Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah pemain tempatan benar-benar masih mampu menjadi tulang belakang Harimau Malaya? Atau adakah era pemain warisan sudah menjadikan bakat tempatan sekadar pelengkap skuad? Peluang yang diberikan Tan Cheng Ho kali ini bakal menjadi pentas paling penting untuk menjawab persoalan itu. Selamat datang ke channel Nadi Sukan, saluran yang membawakan berita, analisis dan kupasan bola sepak tempatan serta antarabangsa. Terima kasih kerana terus bersama kami. Menurut laporan harian Metro, pemerhati bola sepak tempatan, Datuk dari Pekan Ramli, melihat peluang ini sebagai detik terbaik buat pemain tempatan membuktikan bahawa mereka masih memiliki kualiti untuk bersaing di peringkat tertinggi. Pelantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih interim membuka ruang kepada lebih ramai pemain Liga Malaysia untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka. Kehadiran pemain warisan sememangnya memberikan dimensi baharu kepada Harimau Malaya. Mereka membawa pengalaman, intensiti permainan yang lebih tinggi dan pendedahan kepada liga yang lebih kompetitif. Namun, perkembangan itu juga menyebabkan timbul persepsi bahawa pemain tempatan semakin sukar menembusi skuad kebangsaan. Hakikatnya, persaingan yang sihat bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, ia harus dijadikan motivasi kepada pemain tempatan untuk meningkatkan mutu permainan. Dalam bola sepak moden, tempat dalam kesebelasan utama tidak diberikan berdasarkan status, sebaliknya perlu diperoleh melalui prestasi. Datuk dari Pekan Ramli turut mengingatkan bahawa pemain tempatan perlu bekerja lebih keras berbanding sebelum ini. Jika pemain warisan dan pemain import menjalani latihan tambahan untuk memperbaiki kelemahan mereka, pemain tempatan juga perlu mempunyai disiplin yang sama. Latihan tambahan dalam aspek sepakan percuma, sepakan penalti, kawalan bola, hantaran, kepantasan membuat keputusan serta kecergasan fizikal boleh menjadi faktor pemisah antara pemain biasa dengan pemain yang layak mewakili negara. Dalam masa sama, pemain tidak boleh lagi memberikan alasan berkaitan pramusim atau komitmen bersama kelab apabila menerima panggilan skuad kebangsaan. Mewakili Harimau Malaya sepatutnya menjadi penghormatan tertinggi kepada mana-mana pemain profesional. Situasi Liga Malaysia yang sedang berehat mungkin memberikan sedikit cabaran kepada barisan kejurulatihan untuk menilai tahap kecergasan pemain. Namun, bagi mereka yang dipanggil, setiap sesi latihan menjadi peluang penting untuk memikat hati jurulatih. Tan Cheng Ho sendiri terkenal sebagai jurulatih yang menilai pemain berdasarkan prestasi semasa. Beliau pernah membuktikan bahawa pemain yang bekerja keras akan sentiasa diberikan peluang tanpa mengira nama besar atau status. Apa yang menarik, persaingan antara pemain tempatan dan pemain warisan sebenarnya mampu meningkatkan standard keseluruhan skuad negara. Apabila setiap pemain berusaha menjadi lebih baik, kualiti latihan juga meningkat dan akhirnya memberi manfaat kepada Harimau Malaya. Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada pemain warisan. Program pembangunan akar umbi, Akademi Bola Sepak dan Liga Malaysia perlu terus melahirkan pemain tempatan yang mampu berdiri sama tinggi dengan pemain luar negara. Jika pemain tempatan berjaya membuktikan kemampuan mereka dalam kem latihan kali ini, ia bukan sahaja mengubah persepsi penyokong tetapi turut memberikan lebih banyak pilihan kepada jurulatih bagi menghadapi kejohanan utama pada masa depan. Persaingan sihat juga akan memberi tekanan positif kepada pemain warisan untuk terus mengekalkan prestasi terbaik mereka. Akhirnya, hanya pemain yang benar-benar berkualiti akan mendapat tempat dalam skuad kebangsaan. Rumusannya, peluang kali ini bukan sekadar sesi pemilihan pemain, tetapi medan untuk membuktikan bahawa pemain tempatan masih mempunyai nilai besar dalam pembangunan Harimau Malaya. Segala-galanya bergantung kepada kesungguhan, disiplin dan keinginan mereka untuk terus berkembang. Selain aspek teknikal, kekuatan mental juga menjadi elemen yang membezakan pemain bertaraf antarabangsa dengan pemain biasa. Pemain tempatan perlu memiliki keyakinan tinggi apabila berdepan pemain warisan yang mempunyai pengalaman beraksi di liga luar negara. Rasa rendah diri hanya akan menyebabkan mereka gagal mempamerkan kemampuan sebenar di atas padang.
Dalam bola sepak moden, jurulatih tidak lagi memilih pemain semata-mata berdasarkan reputasi. Statistik seperti kadar hantaran tepat, jumlah larian, kemenangan dalam perebutan bola dan disiplin taktikal menjadi ukuran utama. Ini bermakna setiap pemain tempatan mempunyai peluang yang sama sekiranya mereka mampu memenuhi kehendak sistem permainan yang diterapkan Tan Cheng Ho. Kehadiran pemain warisan juga sepatutnya dilihat sebagai peluang pembelajaran. Pemain tempatan boleh mencontohi budaya kerja, disiplin serta profesionalisme yang dibawa oleh rakan sepasukan mereka. Perkongsian pengalaman seperti ini mampu mempercepatkan proses pembangunan pemain tempatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, prestasi ramai pemain muda Liga Malaysia semakin menunjukkan peningkatan. Mereka bukan sahaja berani mengawal permainan, malah semakin matang membuat keputusan ketika beraksi dalam perlawanan berintensiti tinggi. Ini membuktikan bakat tempatan masih terus berkembang jika diberi peluang yang mencukupi. Cabaran sebenar ialah memastikan prestasi cemerlang di peringkat kelab dapat diterjemahkan apabila menyarung jersey Harimau Malaya. Tekanan mewakili negara jauh berbeza kerana setiap kesilapan akan menjadi perhatian penyokong dan media. Oleh itu, kekuatan mental perlu dibina seiring dengan peningkatan kemahiran teknikal. Tan Cheng Ho juga terkenal sebagai jurulatih yang menitik beratkan disiplin berpasukan. Beliau memerlukan pemain yang sanggup bekerja untuk pasukan, mematuhi arahan taktikal dan memberikan komitmen sepanjang 90 minit permainan. Sikap seperti inilah yang boleh membantu seseorang pemain mengekalkan tempat dalam skuad kebangsaan. Jika pemain tempatan berjaya memanfaatkan peluang ini, persaingan merebut tempat dalam kesebelasan utama Harimau Malaya akan menjadi lebih sengit. Situasi itu sebenarnya memberi keuntungan kepada pasukan kerana jurulatih mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti dalam setiap posisi. Dalam jangka panjang, pembangunan pemain tempatan tidak boleh hanya bergantung kepada latihan bersama skuad kebangsaan. Kelab-kelab Liga Malaysia juga perlu memainkan peranan dengan menyediakan program pembangunan individu, penggunaan teknologi analisis prestasi dan kemudahan latihan bertaraf profesional bagi meningkatkan standard pemain. Penyokong pula perlu memberikan sokongan yang seimbang kepada semua pemain tanpa mengira sama ada mereka pemain tempatan atau pemain warisan. Matlamat utama ialah melihat Harimau Malaya terus mencapai kejayaan di pentas Asia dan antarabangsa, bukannya mewujudkan perbandingan yang boleh menjejaskan keharmonian dalam pasukan. Sekiranya pemain tempatan mampu membuktikan bahawa mereka masih relevan, ia akan menjadi isyarat positif kepada generasi muda yang sedang menimba pengalaman di akademi dan pusat pembangunan bola sepak. Mereka akan melihat bahawa masih ada laluan yang jelas untuk mewakili negara melalui kerja keras dan prestasi cemerlang. Akhir sekali, kem latihan kali ini bukan sekadar proses pemilihan pemain, tetapi medan untuk membina semula keyakinan bahawa Malaysia masih mampu melahirkan pemain tempatan berkualiti tinggi. Kini segala-galanya bergantung kepada kesungguhan setiap pemain untuk merebut peluang yang diberikan dan membuktikan bahawa mereka benar-benar layak lenggalas cabaran bersama Harimau Malaya. Apa pula pandangan anda? Adakah pemain tempatan masih mampu menjadi tonggak utama Harimau Malaya atau pemain warisan akan terus mendominasi skuad kebangsaan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda menyukai kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Nadi Sukan untuk lebih banyak berita dan analisis bola sepak. Terima kasih dan jumpa lagi.